Kampus Nyata Patamakan yang saya hormati juga Puan Asnah, wakil daripada Sekretariat Rita selaku penadi utama program kita pada malam ini. Seterusnya kepada Asatizah yang kita jemput sebagai forum panel pada malam ini, Yang Mulia P. Ahmad dan sahabat lama saya Imam Muda Jabar, dan juga yang kita kasihi Saudara Wahid Senario. Kenapa tema kasihi? Kenapa tema kasihi? Dan tak lupa juga hadirin dan hadirat malam ini, walaupun kita dihujani dengan basahan hujan yang penuh rahmat, dan alhamdulillah kita berada di tempat yang teduh, dan insyaAllah kita akan mendengar sepenuhnya forum kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin menyampaikan salam daripada Datuk Fahmi Padu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit makluman tentang komuniti Madani ini. Komuniti Madani ini adalah NGO di bawah Jabatan Penerangan dan di bawah Kementerian Penerangan, dan juga tugasnya ialah bersama dengan komuniti-komuniti untuk menyampaikan apa saja polisi dan apa saja maklumat berkenaan dengan kerajaan Madani ini yang terkini tentang penurunan minyak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, komuniti Madani ini adalah satu entiti yang penting. Kenapa? Kerana mereka hampir dengan masyarakat. Terutamanya dalam baru ini berlaku sedikit gempa di Segamat. Jadi peranan komuniti ini, dia menyampaikan maklumat yang penting kepada penduduk-penduduk yang terjejas dan sebagainya, dan juga kepada masa-masa banjir di Sabah baru ini. Jadi peranan komuniti Madani inilah, dia hampir dengan masyarakat, dia menyampaikan maklumat dan apa saja sarana daripada kerajaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan juga, komuniti Madani ini di dalam Parlimen Tambun ada 6. Di belah Hulu Tinta ada 3, dan di belah Adun Manjung ini ada 3 juga. Jadi itulah sekiranya yang saya sebutkan tadi, peranan dan fungsi komuniti Madani. Tuan-tuan dan puan sekalian, sikit saya nak menyentuh tentang apa yang berlaku di dunia kita sekarang ini. Seluruh mata-mata dalam dunia sedang menumpu kepada apa yang berlaku di Israel, di Gaza, di mana sebilangan peserta-peserta flotilla yang telah ditahan dan ditangkap dengan secara zalim oleh Zionis Israel, dan kita sama-sama mendoakanlah supaya mereka tidak diapa-apakan, dan insyaAllah dengan kuasa politik yang maklumat kepada negeri kita atau berhubung dengan negara diplomatik yang boleh menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Sekali cukuplah setakat itu. Saya mewakililah Sekretariat Wanita dan juga Komuniti Madani dan juga Surah Islamiah. Sama-samalah kita mendengar apa yang nak disampaikan, apa yang nak diolahkan oleh asatizah kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan Tuan-tuan dan puan seterusnya, majlis menjadi jemput menerusi surah Islamiah kepada Cikgu Muhammad Azhari. Tak adalah bala juga.
Assalamualaikum. Pengurusi Masjid Biru kan? Dia pengurusi Masjid Biru. Okey. Siapa nama dia? Tu Haji Ghazali. Tu Haji Ghazali. Saya bincanglah ingat ni sebab dia buat musim jadi dia kata mewakili. Jadi dia suruh saya cakap supaya orang kata tapi lebih sikit minta maaf lah. Jadi sebenarnya saya ni sebagai pengurusi surau ni itu pun dan dia dulu. Betul ada kan? Tuan rumah lah. Jadi bagi sini kita jawab oleh komuniti madani ya. Dan kami terima jawatan ni sebagai untuk tuan rumah ya. Jadi siapa semua diuruskan oleh pihak komuniti madani. Jadi saya terima kasihlah kerana telah Abang Zarul sebagai pengurusi ni komuniti madani. peluang kepada surau ini terlibat sama. Manja lah. Jadi ini yang dihormati semua. Ada berapa manja dia ada berapa? DC ya. Ustaz Jabbar, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad dan juga Director Wahid Senayu. Jadi saya ucapkan selamat datang dan bertanya dan langsung datang ke sini Fatwa Ramadan ini. Dan kepada semua hadirin, Biasa minta saya terima kasih kerana masjid pun ada bagaimana ikan milik kita dan di atas keterangan yang disebabkan oleh kesejukan sebagainya itu adalah nikmat yang Jangan benda kita bersyukur keadaan ini kita dapat hadir dan kehadiran kita selangkah demi selangkah menuju ke surga insyaAllah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf lah kepada kekurangan di sini disebabkan oleh Terima kasih. mungkin keadaan yang kurang selesa ya. Jadi sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nombor telefon. Okay, baik. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesihatan. Nombor telefon. Terima kasih di atas ucapan Pengurusi Surau Isani Sultan Tani. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir Terima kasih. sekalian. Amin. Bagi meneruskan agenda utama majlis kita pada malam ini dilaksanakan dengan ketiga Jadi dengan Abdul iaitu forum pertanyaan khas buat jurusan manja. Dengan itu, dengan perluasan kita, saya menyerahkan majlis kepada moderator jemputan kita, Saudara Wahid Senario. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada surau Ihsaniyah khasnya dan juga Tadi dah terlepas ke surau Hasan ni. terima kasih banyak Sekretariat Pembangunan Wanita Masyarakat di Perak kerana bagi peluang kepada saya malam ni untuk bersama dalam kita punya forum perdana yang cukup istimewa. Tadi untuk pengetahuan semua, hujan ni dia risau. Bukan kata kena santor orang kampus Sungai Tapak Tambahan. Kat Sungai Tapak Tambahan dua je hujan, tak. Daripada hulu kita dah memang hujan. Jadi bukan kata di sini je malam tak ada rezeki. Tapi untuk pengetahuan semua juga, saya daripada hulu kita tu, daripada Tanjung Rambutan rumah saya doa, ya Allah, kesihatan ni ya Allah, bukalah rahmat ni ya Allah, terimalah doa apa segala-segala di surau Ihsaniyah Sungai Tapak Tambahan 2 ya Allah. Dia nak buat majlis untuk meraihkan kasih-Mu ya Allah. Alhamdulillah malam ni ya, bukan penuh, hujan berhenti. Maknanya bukan kata doa saya sekali, doa-doa yang semua kat sini pun dimakbulkan Allah SWT. Saya lagi seronok, lagi tambah yakin saya dengan Allah SWT. Jadi apapun, terima kasih kepada anak-anak kita daripada Al-Barakah. Mana anak-anak Barakah dengan suara? Sama je. Anak-anak Barakah ni pula anak-anak Barakah ni pula yang istimewanya pula, kebanyakan budak Selangor. Mana budak Selangor kat tangan?
Oh, nasib baik kau budak Selangor. Betul Kalau lah. kau budak Betul JKT Pakcik Alok. Apa-apa inilah anak-anak barakah, anak-anak muda yang orang kata yang akan menggantikan imam kita, yang akan mengganti pengurusi kita, semua yang ada kuat dekat dalam surau, dekat dalam Masjid Ar-Rahman. Inilah yang bakal mengganti kita. Yang baru ni saya sempat solat di di masjid di sebelum Tanjung Malim tu, dalam kawasan tu. Tapi dia masih dalam Selangor. Saya terkejut seorang anak Perak menjadi imam di masjid tu. Jadi kita harap, kita doakan semoga ramai-ramai anak-anak di Barakah ni, budak-budak Selangor ni, salah seorang bertugas di Sania, seorang-seorang bertugas di Masjid Ar-Rahman, insya-Allah. Boleh dia? Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi janganlah kita buang masa, sebab apa, malam ni kita nak menyelami. Kita nak tahu lagi. Saya tu ramai yang semua dah tengok kat YouTube, dah tengok dekat forum perdana dalam TV1, dah tengok tazkirah malam Jumaat, macam-macam dah kisah Rasulullah, macam-macam dah kisahnya. Jadi malam ni kita berkongsi dengan kita punya orang istimewa, yang anak-anak Barakah pun dah jemu, dah tengok muka dia seorang-seorangnya. Yang Ustaz Ahmad ni tak betul. Kau menjemu ke? Kau jangan cakap ni, kau dah makan nasi lemak ni buat cakap ni. Okey, dan juga kita dapat seorang anak muda yang hebat. Kali kedua, kali ketiga saya bersama dengan beliau, dengan Dai Ustaz Ahmad. Kali kedua, kali ketiga bersama dengan Imam Muda Jabar. Sebentar lagi untuk kita menyelami lagi apakah yang menarik lagi, apa yang hebat lagi tentang Rasulullah SAW. Jadi kita boleh, tajuk kita pun Rasulullah Pembina Ukhuwah Masyarakat Terpuji pada malam ini. Apa pun tadi, saya sepanjang hari ni tadi, sebelum saya nak datang kemari, petang tadi, daripada pagi sampai ke petang saya jenuh. Apa benda aku nak mula cakap malam ni, jenuh aku. Saya buka Google, tengok apa orang kata teks ucapan pengacara macam-macam. Tapi saya terkejut dengan satu ayat ni. Aku tidak utuskan kamu melainkan membawa rahmat seluruh alam. Setiap yang kata dalam teks ucapan tu, itulah ayat dia. Aku tidak utuskan kamu melainkan membawa rahmat seluruh alam. Ni anak-anak Barakah. Ini surah apa? Surah apa? Surah apa tadi? Surah Ahzab. Daripada surah Ahzab diturunkan khas ayat ni untuk Nabi Muhammad SAW. Bayangkanlah, yang saya dengar cerita pun daripada zaman Nabi Adam lagi, Nur Muhammad tu dah ada. Sampai ke hari ni Nabi Adam sempat dia jumpa. Tak sempat jumpa rasa Rasulullah. Tapi nama Muhammad tu dah ada dah zaman tu. Jadi tak payah saya nak buang masa. Mau kita jemput panel kita yang pertama, Imam Jabar. Ya, bagaimana kita? Mana dah terus? Go. Kita duduk sofa soal kat Shopee tadi kan. Okey, kita jumpa pula Dai Ustaz Ahmad. Okey. Testing. Sikit Imam Jabar. Pembuka selaku orang pertama yang saya panggil, pembuka sikit je sebelum kita mulakan soalan je. Terus soalan tak? Lepas ni buka sikit dulu. Buka perkenalan dulu Imam Jabar ni, mana datangnya, kan duduk di mana, kan asal di mana, anak dah berapa, bini dah berapa. Ustaz. Terus ya, boleh cakap kan? Tak ada nak cakap dengan Abang Wahid. Soalan je betul-betul. Sebab tengok Abang Wahid ni teringatlah dulu zaman budak-budak. Zaman sebelum remaja. Dibelai ibu bapa. Sebelum remaja dibelai ibu bapa, diberi apa yang diminta. Tapi saya tidak cakap lupa yang ni. Zaman tu dengan Abang Wahid. Ya, kemudian kawasan ni tak asing bagi saya. Sebab Abang Zairul, daripada saya kecil lagi, saya dah bersama dengan keluarga Abang Zairul ni. Semayang sini pun dah pernah daripada kecil lagi. Dia jadi tak asing. Jadi Alhamdulillah dapat sekali lagi datang ni, seronok penuh lah rasanya. Ustaz sebelum ni datang untuk? Memang saya rumah saya dekat sini juga. Oh, memang bukan datang untuk forum ke apa? Bukan, yang dulu-dulu ni. Kecil-kecil lagi naik basikal dah. Oh, memang kat sini. Saya pun kali kedua ke kali ketiga tengok bola, tengok pasal tiga besar dekat Maidin. Oh, masa tu? Dengar azan sedap sangat, azan surah datang tu. Macam azan ni. Itu dia panggilan azan tu diutamakan tu. Okey.
Itulah. Itu je. Daripada kecil itulah Mai dah biasalah dengan kawasan ni. Tapi bila dah lama tak datang ni, tu mengimbau balik. Mengimbau balik. Jangan Iman nangis Joy tu. ni. Itulah mengimbau balik. Emang tempat duduk. Okey. Ustaz Jayu lah. Tak saya memang berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Jadi saya rasa tak perlu saya perkenalkan diri saya. InsyaAllah setakat ni masing-masing maklum lah siapa diri saya. Sudah di pusat Nikah Al-Barakah. Alhamdulillah ni dah tahun ke-9 saya. Subhanallah. Kejap dia daripada masuk rancangan apa tu? Da'i Nusantara TV3. Tu kau ikut Ustaz Kasim? Di sini. Tu pindah ke mari. Pindah saya terus. Apa Dai nampak daripada hari pertama 9 tahun lepas tu sampai kali ni, apa dia perubahan, apa benda yang hilang, apa yang masih ada yang benda menarik kita, apa dia? Ada banyak benda yang kita belajar daripada Bagusan dunia pondok. Dunia pondok, cerita pondok tu Ustaz. Nikah Al-Barakah. Ya. Selain daripada kita ada tahfiz Al-Barakah, kita juga ada pondok warga emas. Ya. Alhamdulillah. Terasa bila Ustaz sebut warga emas kena kat muka saya tu. Jadi Alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah kita dapat pengalaman yang luar biasa lah dalam dunia pondok. Di Kampung Manjui ini salah satu yang bertuah lah. Pengajian tiap-tiap hari ada pengajian. Alhamdulillah memang syukurlah. Itu daripada sepanjang 9 tahun gugusan Manjui ni apa perubahan dia pula? Perubahan. Setakat ni Alhamdulillah di antara sumbangan yang kita bagi pada warga pondok adalah warga Manjui. Salah satunya kita menawarkan pendidikan secara berterusan di dunia Manjui. Dan sekarang kita dah ada pondok yang baru, cawangan yang baru di Teratak Dusun Al-Barakah. Dalam sini? Di Sungai. Kita bukan cawangan satu lagi. Jadi kira ada 2 cawangan lah. Mana orang Manjui kalau nak masuk pondok takkan masuk kat Manjui, suruh duduk rumah sendiri. Jadi pakcik-pakcik masuk di Sungai pakcik-pakcik. Boleh makan nasi bambu. Okey, memang kita silakan duduk. Imam, dan untuk mengetahui semua juga, Imam Da'i ni macam saya kabarkan tadi. Dia Da'i apa? Da'i Ahmad ni saya ceritakan tadi, ini salah satu yang bukannya anak tempatan. Anak negeri Selangor. Orang Selangor kat jangan. Anak negeri Selangor, orang Banting aja. Orang Sungai Besar. Jawa ke Banjar ke apa? Banjar ikan bersurah. Iya. Bisa bersurah. Bisa bersurah. Itu je saya faham pun. Itu je saya. Ini salah satu anak Selangor yang cerita-cerita tadi. Yang siapa sangka berkhidmat di negeri Perak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustaz datang untuk berkhidmat di Perak kan. Dan kebanyakan ni ada kat situ pun satu Malaysia kan. Betul. Okey, baik, kita teruskan kita punya forum pada malam ini tentang tajuk kita Rasulullah Pembina Ukhuwah Masyarakat. Macam boleh tak siapa-siapa sikit je terangkan pada saya dan semua kat sini tentang ayat yang turunkan khas untuk Rasulullah tadi yang saya katakan tadi kan. Apa? Aku tidak utuskan kamu melainkan membawa rahmat seluruh alam. Seluruh alam. Dan surah Al-Azhar. Saya cukup sebab apa semua tadi yang saya kaji kat Google tu semua bagi ayat tu juga. ayat tu kebanyakan yang menekankan ayat tu. Sikit sebelum kita mula yang soalan kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak turunkan ataupun utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Ayat ni menjelaskan kepada kita betapa hebatnya batang tubuh dan susuk tubuh junjungan besar baginda Nabi SAW, yang kita tak boleh lupakan dia, kita tak boleh alpakan dia. Kalau kita baca dalam banyak surah, dalam banyak ayat menceritakan tentang keistimewaan Nabi, antara keistimewaannya namanya akan disebut dan tak berhenti-henti dan tidak putus. Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat nama Muhammad sebagai satu sebutan. Nak semayang macam Abah Wahid kata, tengok
Dia tengok World Cup ke apa dia tengok hari tu? Ke renang? Suzuki Cup. Suzuki Cup bukan yang renang. Bukan tu. Suzuki Cup. Malaysia semi-final dengan Thailand. Semi-final masa tu tahun berapa? 2012 ke kan? Tengok tiba-tiba Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dengar nama Allah, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman akan terus menyahut nama Nabi kita. Kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada daya dan upaya kita akan berikan keutamaan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita pergi, itu orang beriman. Sebab itu nama Nabi kita itu disebut sebagai satu rahmah kepada seluruh alam. Sehingga nama Nabi kita, junjungan besar baginda Nabi ini bukan hanya diiktiraf dalam Quran, dalam hadis, dan bagi umat Islam, malah umat dunia. Banyak tulisan-tulisan, sebagai contohnya Michael Hart menulis orang yang paling berpengaruh di dunia, the most influential man in the world. Cakap orang putih. Orang yang paling berpengaruh, Abang Wahid, di dunia ni bukan kata orang Islam yang disebut, orang Jewish, orang Yahudi tu, orang Kristian, orang Buddhis, orang Hindus, mereka juga mengakui bahawa betapa powernya nama ini, dan orang yang sangat berpengaruh selama hidupnya manusia di alam sejagat ini ialah the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pergi mana-mana pun kita akan pergi, kita jalanlah, rambatlah ke mana pun. Hari ini bila secara sedar tak sedar, bila sebut tentang Sumud Flotilla, kan? Sumud Flotilla ni apa maksudnya? Kecekalan. Sumud Flotilla kita baru perasan hari ini. Sedangkan flotilla ini sudah pun berlayar berapa tahun dah? 18 tahun. 18 tahun sudah berlayar, sudah 37 konvoi daripada tahun 2007. Kita jumpa di Mekah masa Abang Wahid pergi haji tahun 2007. Masa itu dah mula dah. Mula-mula saya jumpa Abang Wahid di Mekah, dia buat haji orang itu pakai kain plekat je. Dia suka kain plekat, pakai apa? Baju pagoda. Kita orang Malaysia dia buat acara Malaysia betul. Pergi baru ni kampung apa ni, Kuala Lenggang. Oh, pergi tu juga. Saya pun pergi tu juga, tak perasan. Saya datang pagi. Selesa. Kita senang, rasa lapang. Dia kan plekat bukan apa, rasa lapang. Berangin, elok, sepu-sepu je. Kalau masuk toilet tu, terus je. Macam tu je. Senang benar. Betul ya? Jadi ceritanya 2007 tu dah bermulanya flotilla ni. Dan begitulah, sudah 37 operasi, yang ni 38 operasi movement yang menggabungkan 4 ya. Jadi nak balik ceritanya, secara tak sedar dunia telah pergi ke satu titik di mana umat Islam sedang memperjuangkan Al-Aqsa. Tanpa kita sebut Islam pun, mereka telah pun bersama-sama dengan kita untuk memperjuangkan Aqsa, untuk pembebasan manusia, untuk membebaskan manusia daripada cengkaman yang dipanggil Al-Muhtal, Zionis laknatullahi alaihim ajma'in, penjajah Zionis. Secara tak langsung mereka membawa Allah dan Rasul. Dan sebahagian besar yang disebutkan daripada bila kita sembang dengan humanitarian ini, mereka menyebut ada yang bila gagal, memang gagal lah, tak pernah lagi siapa-siapa 37 ni boleh masuk Gaza, tak boleh. Tapi apa tujuan dia? Untuk membuka mata dunia. Dan bila mereka tahu susah dan mereka melihat kezaliman itu, dan yang paling hebat, mereka melihat kecekalan orang Islam. Pasal apa orang Islam tak keluar, tak tinggal 2 juta, 2.5 juta tu tak keluar daripada Gaza? Sebab mereka mengatakan dalam hati kami ada Allah dan Rasul. Kami takkan keluar daripada bumi ini, daripada tanah ini, melainkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila humanitarian ni dengar, dia kata cekal sungguh. Sebab itu trik kali ini dinamakan Sumud, kecekalan hati. Dengan 51 kapal membabitkan 1000 lebih
humanitarian aktivis seluruh dunia, dan yang sebelum ini ada yang telah memeluk Islam. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka melihat luar biasanya orang Islam ini. Apabila mereka berhadapan dengan isu, mereka bawa Allah dan Rasul, membawa semangat dan pengorbanan yang pernah dilalui oleh Nabi. Kalau cerita pasal blockade ataupun kepungan ini, Nabi pernah tak dikepung dulu? Dalam peristiwa Al-Ahzab. Dalam peristiwa Ahzab. Sebab itu, dalam peristiwa Ahzab itu, apakah yang boleh menerobos cengkaman dan kepungan itu? Doa nazilah. Itu kita tak berhenti baca tu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Cuba sama-sama kita sama-sama boleh bang boleh? Tak boleh. Kita ramai-ramai lah, ramai backup belakang. Mana baiknya risau. Ramai boleh kita kena nazilah. Sama-sama ya. Okey. Okey, 1 2 3. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim ya Allah. Kami letakkan kamu di badan musuh-musuh kami, kami berlindung dari kejahatan mereka. Ya Allah, Ya Allah, cengkangkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Maha Pembalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Turunkan kitab dan gerakkan awan dan tewaskan tentara Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Saya rasa dia pun start pagi esok. Dia kalau PJ, kena bagi semangat. Betul. PJ nyanyi macam sekarang kawan. Betul. Sama. Itulah ceritanya. Jadi dengan doa itu Nabi SAW dapat mengalahkan dan membebaskan kepungan Al-Ahzab tersebut. Dan Allah menurunkan kemenangannya, menghantar bala tenteranya daripada langit, menghantar tenteranya daripada tempat yang tidak diketahui, dengan jinnya, dengan makhluknya, dengan para malaikahnya, menyebabkan Islam menang dalam kepungan Al-Ahzab. Ini tak mustahil. Yang baru ni pun kapal Ardel antara yang paling hampir dah. Daripada 51 tu, yang kapal dinaiki oleh Ardel tu paling hampir dah 41 batu nautika. Sebab Israel kalau ikut red zone, kawasan yang kita tak boleh masuk ke Gaza, ke tepi pantai, adalah sejauh 12 batu nautika saja. 12 batu nautika. Yang kebanyakan kena tahan ni 75 batu nautika. Sepatutnya tak boleh ditahan. Itu sepatutnya. Tapi satu kapal saja dia terlepas hampir, sehingga ramai menyangkakan kapal itu akan masuk ke Gaza, dan akhirnya kena tahan pada 41 batu nautika. Dan mereka ditahan, dan kita cerita tu panjang, nanti saya akan sebut apa rentetan daripada itu dan kenapa begitu, dan kenapa tak putus-putus sehingga 38 rombongan ini. Terbalik pada tajuk, pokoknya ialah kekuatannya adalah
dengan pejuang-pejuang ini, orang Islam terutamanya, kita tak ramai dalam perombongan ni. Hanya Malaysia ada berapa belas saja, 18. Dia 34 kemudian dia datang satu lagi 30 lebih, ya. Kemudian Indonesia tak berapa ramai saja, sedangkan mereka ribuan, ya. Tapi mereka membawa satu wadah yang besar supaya kita bawa kekuatan Allah dan Rasul ini. Semangat Allah dan Rasul diceritakan setiap kali dalam kapal ini, Allah dan Rasul. Dengan secara tak langsung, biar walaupun mereka melakukan kebaikan, sayang membuat satu kebaikan tapi tidak ada elemen Islam, maksudnya tidak ada dosa dan pahala, amatlah rugi. Tapi kalau kita bawa masuk elemen dosa dan pahala, orang mengejutkan syahadah la ilaha illallah, dia buat kebaikan, dikira di sisi Allah. Dalam masa yang sama, pelayaran ini adalah pelayaran dakwah. Itulah perjuangan. Sedikit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan membawa rahmah kepada seluruh alam. Itu dia begitu. Sikit nak tanya tadi tu. Tu masuk, tapi memang betul lah. Elok kan apa Imam Jabbar masuk kan. Pasal apa sekarang kita memang di mana-mana pun itulah. Kita hari ini kita duduk di sini, kita ada rasa bersalah. Sebab apa? Ada saudara-saudara kita yang tengah duduk di tanah lapang untuk menyatakan tunjukkan solidariti kita. Jadi malam ni ada sedikit kita tentang solidariti global sumut politik lah kita tu. Dan pada saya senang lah, kita yang ada kat sini setiap kali lepas solat doakan kepada seorang. Tapi saya minat apa Iman cakap tadi, kalau dapat lagi yang jalan dakwah dalam tu lagi menarik. Lagi kemas. Sebab apa kita mohon moga Allah Ta'ala bagi siapa yang dia punya yang perempuan tu, dia punya yang pencipta yang buat tu, Gorta. Umur 22 tahun, Sweden. Daripada Sweden, dia Swedish. Semoga Allah Ta'ala buka pintu hati dia, cari adik. Bukti yang masuk Islam adalah anak kepada Presiden South Africa. Dia masuk Islam. Masuk Islam. Juga jadi bila kepala anak Nelson Mandela. Dia masuk Islam. Dia join dalam kapal tu. Dia masuk Islam. Terima kasih banyak. Saya teruk tiga ni. Sebab tadi soalan saya ni kan, saya pun tak ingat amat lah. Dekat sini. Soalan dekat sini kata, ukhuwahnya Rasulullah SAW dirikan bukan hanya untuk memperkuatkan umat, tetapi untuk menyembuhkan hati yang luka, menghapuskan dendam dan mengajar bahawa kita semua hanyalah hamba Allah yang saling memerlukan. Jadi sebelum soalan ni, tadi saya ingat tak? Soalan ni macam relate dulu, macam kena dengan yang saya tanya dekat Dai tadi tentang sejarah Taif. Kan Taifnya Rasulullah kena balik batu, kan? Kena balik batu, malaikat malaikat dah suruh dah ugut kan? Dah tawarkan kau nak macam mana ni? Kan? Nak ku lenyapkan terus? Cakap je nak macam mana? Setitik dalam kau je, setitik dalam kau kan? Jadi Rasulullah tunjukkan kasih sayang dia kata jangan. Sebab apa? Dia nak akan datang tu, ada yang akan menjadi umat Muhammad. Tapi tak sampai berapa jam benda tu berlaku. Datang seorang pemuda kan, yang selamatkan Rasulullah dan terus mengucap syahadah depan Rasulullah SAW. Jadi macam kena soalan tu. Ya, Pak. Terima kasih Abang Wahid. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, yang saya muliakan Muhammad Jabbar dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Surah Ihsaniyah, begitu juga seluruh pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh lagi kan ni? Mengantuk lah. Kalau mengantuk kita nyanyi. Tak, kalau mengantuk kita panggil sama. Selama mengantuk dah. Jadi kita ucapkan terima kasih atas pengorbanan tuan-tuan menyokong program kita pada malam ini. Saya hadirkan satu lagu lah pada tuan-tuan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Nak sambung tak? Aku hujan apa ni? Mana tuan-tuan dan
dirahmati Allah, kita nak bercerita tentang ukhuwah. Hebatnya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menjaga satu kampung je, bukan satu keluarga, bukan satu kampung, bukan satu negeri, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita dengar tadi ayat surah Al-Ahzab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan rahmati Allah nak kena jaga satu dunia, satu umat yang sangat besar. Subhanallah, tuan-tuan dan rahmati Allah. Nabi Nuh Allah bagi umat umur panjang, dan kali yang selamat 80 orang. Subhanallah. Kemudian Nabi yang seterusnya masing-masing ada umat. Apa yang berlaku kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu, tuan-tuan dan rahmati Allah, habis Allah hancurkan. Tetapi untungnya kita jadi umat Nabi SAW. Nabi cuba jaga kita. Walaupun Nabi SAW dah wafat, tuan-tuan dan rahmati Allah, tapi kita nampak bekas-bekas, kesan-kesan perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Dan Alhamdulillah hari ini Islam sampai kepada kita. Di situ menjadi satu titik betapa pentingnya kita menjaga ukhuwah, dan Nabi tunjukkan cara yang terbaik bagaimana kita nak jaga ukhuwah di kalangan kita, sehingga kan kita nak pastikan tidak ada seorang pun di kalangan kita yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi menjaga hubungan, menjaga keterikatan ukhuwah keimanan, persaudaraan, kemanusiaan, tuan-tuan dan rahmati Allah, sehingga kan bukan sekadar yang zahir, sehingga kan yang batin pun Nabi jaga. Ini satu benda yang luar biasa, tuan-tuan dan rahmati Allah. Saya ambil satu kisah yang berlaku ketika mana Nabi mula-mula membina negara di Madinah. Ini masyhur, biasa kita dengar bila bermulanya ada piagam Madinah, bagaimana Nabi buat perjanjian bersama-sama dengan penduduk Madinah, termasuklah orang Yahudi yang ada di Madinah. Berlaku satu peristiwa. Mungkin bagi kita benda ni biasa. Kalau berlaku di zaman kita ni mungkin nampak macam biasa. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, peristiwa itu sangat tegang, tuan-tuan dan rahmati Allah. Apa dia peristiwa tersebut? Ada satu orang muslimah, dia pergi dekat pasar Bani Qaynuqa. Lalu apa yang berlaku? Dia duduk dekat satu kedai emas. Satu kedai emas orang Yahudi. Waktu dia duduk di situ, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia diganggu oleh lelaki yang sedang meniaga tu. Satu orang lelaki Yahudi. Dia buat apa? Dia ikat kain tudung pakaian muslimah ni tadi. Kemudian bila muslimah tu tengah duduk, waktu dia nak bangun tu, sampailah aurat dia terlihat. Jahatnya orang Yahudi ni dia buat macam tu, tuan-tuan dan rahmati, sehinggalah terdedah aurat wanita tersebut dilihat oleh satu orang lelaki muslim. Dia melihat satu orang muslimah sedang diganggu, sehingga aurat dia terlihat. Apa muslim ni buat? Dia tunjukkan ukhuwah tu tadi, dia tunjukkan persaudaraan tu tadi, dia tunjukkan keimanan sebagai satu lambang mempertahankan nilai dan kehormatan wanita tersebut. Apa yang dilakukan? Lelaki muslim ni dia marah. Agak-agak dia buat apa, tuan-tuan dan rahmati? Agak-agak anak-anak lelaki kita, abang-abang kita yang lelaki ni berani tak buat macam ni? Satu orang perempuan muslimah kita diganggu, sanggup tak kita bela? Sahabat Nabi ni dia buat apa? Dia bunuh lelaki Yahudi. Waduh sungguh. Sebab apa? Mencalar dan menjatuhkan, mengoyak-ngoyakkan maruah seorang muslimah. Lalu apa yang berlaku? Muslim ni tadi, satu muslim ni tadi, dia dibunuh kembali. Lalu apa yang berlaku kepada Rasulullah? Apabila muslimah itu mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah buat apa? Ini cara Rasulullah menjaga ukhuwah ni, menjaga persaudaraan, menjaga keimanan. Adakah Rasulullah ruqyah? Tidak. Rasulullah ajak para sahabat bersiap dengan pakaian perang, kepung Bani Qaynuqa. Kepung, tuan-tuan dan rahmati Allah. Ya, sekarang sahabat-sahabat kita buat sungguh ni sama. Tak boleh biarkan, tuan-tuan dan rahmati Allah. Ini ukhuwah. Kita tak boleh biarkan siapa-siapa di kalangan seorang muslim yang dihancurkan, dijatuhkan maruah dia. Tak boleh. Kita kena cover, kita kena backup gila-gila.
sampaikan apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah bermulanya peperangan yang pertama bersama dengan orang Yahudi. Yang kita ni yang sekarang tak tahu dah berapa kali berapa dah. Ustaz tu kami Madinah berapa lama Ustaz? Di Madinah? 5 tahun. 5 tahun. Subhanallah. Agak-agak peperangan sekarang ni dengan orang Yahudi ni dah kali keberapa. Tapi Nabi tunjuk bagaimana Nabi sungguh-sungguh tak biarkan orang-orang Yahudi ni berkuasa ketika itu. Suka-suka nak menjatuhkan maruah orang Islam tak boleh. Tapi yang kita sedih tuan-tuan dalam hati Allah, kadang-kadang kita kena cerita dekat wanita-wanita muslimah. Ingatkan kepada mereka, Nabi dulu nak pertahankan maruah satu orang perempuan disebabkan aurat dia saja, sanggup Nabi kepung 15 hari. 15 hari Nabi kepung dari Qainuqa orang Yahudi ni, sehingga kan Nabi halau mereka keluar daripada Madinah. Itu biasa Nabi, nak jaga aurat, nak jaga maruah orang perempuan. Tapi sedih zaman kita ni Ustaz, ada yang sanggup mendedahkan aurat. Bila kita tanya Abang Wahid, sebab apa tak pakai tudung? Saya rasa kalau saya tak pakai tudung, saya rasa lebih dekat dengan Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Itu bukan dekat dengan Tuhan, itu dekat dengan Iblis. Agak-agak menjual tuan-tuan dalam hidup. Sedih kita tengok zaman kita. Sebab tu cerita ini kena ceritakan pada ahli keluarga kita, sampaikan dekat ahli keluarga kita. Nabi berjuang nak jaga aurat maruah wanita di zaman tu, sampai gaduh orang Yahudi dekat Madinah dulu. Tiba-tiba kita senang-senang orang perempuan kita nak dedahkan aurat. Kita kena sedar dengan itu. Jadi apa nilai persaudaraan yang kita cuba tunjukkan di dalam agama kalau aurat kita pun kita tak boleh nak jaga? Itu satu persoalan yang besar antara kita. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu. Sebab tu kalau kita rasa nak buka tudung ke, nak buka aurat ke, nak buat satu benda yang keluar daripada agama, nak buat jahat dalam agama, nak buat maksiat, kita kena ingat sebenarnya kita telah mencalarkan dan mendatangkan kesedihan pada Nabi SAW. Sebab tu kita kena ingat macam tu tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu. Jadi apa yang berlaku Nabi halal, orang Yahudi ni Nabi halal, semata-mata nak bela wanita ni tadi dengan satu orang Muslim yang dibunuh oleh orang Yahudi. Satu. Kita ni berapa banyak tuan-tuan. Takkan kita berpeduk tubuh, tak buat apa-apa, takkan langsung kita tak rasa apa. Masalahnya tuan-tuan, bukan Palestin yang ada di kalangan kita tak rasa apa-apa Ustaz. Jiran sebelah tak makan pun dia pun tak tahu. Di mana ukhuwah itu? Itu pun kita sedih. Berapa ramai orang kat kampung kita ni tak makan tuan-tuan kita. Pernah tak kita cek? Ada jiran-jiran kita yang tak makan, ada jiran-jiran kita yang susah. Kalau saya cek tuan-tuan 9 tahun saya duduk sini, yang tak berpakaian tu ada. Susah. Tubuh kita ada juga yang buat tak tahu. Kesian tuan-tuan kita. Itu satu buah. Yang tak solat tu satu buah pula. Kalau kita ni ada ukhuwah tuan-tuan dalam hati Allah, kita akan rasa sensitif bila kita tengok ada saudara kita tak salah, tak tutup aurat dengan sempurna. Sebab ini melibatkan ukhuwah tadi tu, ukhuwah. Rasulullah membina ukhuwah masyarakat terpuji berkaitan dengan ukhuwah. Urusan ukhuwah ni dia bukan kecil. Urusan ni urusan yang sangat besar. Bukti dia apa? Sekali lagi kalau Abang Wahid mati, malaikat nak tanya apa? Soalan pertama apa? Soalan yang bodoh, mau buka? Dah tahu lah. Boleh jawab lah tu. Soalan kedua, wama imamuka atau wama nabiyuka? Dua. Yang ketiga apa? Wama ikhwanuka? Ikhwan. Allah tanya siapa saudara? Boleh kita kata saudara saya adalah Abang Wahid. Abang Wahid makan 3 hari. Ni Abang Wahid tuan-tuan tahu tak? Seminggu makan 2 kali je. Kesian.
Itu makan telur je. Dan telur. Bila saya sembang-sembang baru saya tahu Abang Wahid seminggu makan 2 kali. Astagfirullah. Tu makan apa dia? Makan telur. Makan telur. Telur. Seminggu 2 kali makan dari wahyu je Ustaz. Baik Ustaz. Baiklah tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi persoalan ukhuwah ni dia bukan benda yang kecil-kecil tuan-tuan dan rahmati Allah. Dia sangat besar. Yang terakhir sebagai penutup untuk round yang sekarang ni tuan-tuan yang tamu ni tuan-tuan. Cuba ada satu kisah. Bagaimana selepas wafat Rasulullah yang memegang tampuk kepimpinan adalah Sayyidina siapa belajar habis? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni dia nak tunjukkan ukhuwah dia sayang pada umat ni seperti mana Nabi sayang pada umat. Apa tanggungjawab yang dia buat? Setiap pagi dia akan cari satu rumah orang, satu wanita janda tua. Dia akan cari rumah janda-janda. Subhanallah. Orang ni kena buat Sayyidina Abu Bakar dia akan cari rumah janda-janda tua. Salah satunya yang Sayyidina Umar melihat amalan Sayyidina Abu Bakar ni adalah dia cari satu rumah orang susah. Dan orang susah tu pula janda tua pula, buta mata pula. Apa yang dia buat? Dia bersihkan rumah orang tersebut, disediakan makanan, dibersihkan rumah, sediakan makanan, kemudian dia balik. Hari-hari. Bila saya Umar siasat tengok, tanya dekat makcik kenal tak siapa yang datang tolong tu? Betul lah, makcik pun tak kenal. Dia pun orang Perak pula tak ada terjemahan. Makcik tak kenal. Makcik ni sebatang kara. Anak-anak apa semua tak kenal. Jadi makcik ni pula buta. Jadi makcik pun tak tahu siapa yang pergi tolong. Saya Umar bila dengar macam tu, tak ada ni makcik pun nak kata apa, saya Abu Bakar tu kata nanti kalau katanya bagi tahu tak, dia tolong kamu tu saya nak ubah. Tak mengharapkan pujian pun di atas kebaikan yang dilakukan. Saya Umar menangis. Saya Umar kata, kalau macam inilah cara saya Abu Bakar menjaga ukhuwah Islamiyah sampai satu tahap begitu. Abang ni pernah tak dalam hidup ataupun memang muda jawab cari rumah orang susah, bersihkan rumah dia, tapi sediakan makanan, pergi balik. Kalau tak pernah buat, maksudnya kena buat lah. Saya nak buat tapi orang rumah saya Saya dah 9 tahun dah. tak kisah. Saya pasal rumah saya malam, rumah sendiri tak ke main kalau orang. Dia macam ni, formula dia. Janda tua dijaga, janda muda dikahwini. Kalau bukan ni. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, ini sebagai satu contoh yang sebenarnya kita boleh buat. Kita tahu kadang-kadang orang susah di rumah dia tak bersih, tapi kita tolong dia kalau kita boleh tolong. Itu dia, simple. Kalau kita boleh buat, itu salah satu amalan-amalan yang menjadi warisan orang-orang terdahulu tuan-tuan dan rahmat. Sampai tahap begitu untuk menjaga ukhuwah sesama kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Yaman. Tak, saya teringat pasal cerita pasal janda kan, janda muda, janda tua. Kalau janda tua pun sekarang, janda tua pun sekarang demand. Laki aku tinggalkan pencen, kamu dunia apa nanti? Dia ada lagu. Janda yang mana? Janda yang mana? Tuan Sedangi. Kita tengah live TikTok ni, kadang menjawab ke rumah lah. Tapi saya suka yang satu tadi, apa Dai cerita pasal yang sebelum ni pakai tudung, tiba-tiba boleh buka tudung. Saya pun tak faham lah. Kalau setengah orang tu mungkin dulu dia susah, tiba-tiba dia senang, mungkin ada ni kan. Tapi ada setengah tu dari dulu pun dia senang, dia pakai, sebelum tak pakai tudung dia memang senang, dia pakai tudung, lepas itu lama-lama dia buka tudung, tapi dia memang senang. Saya pun tak tahu macam mana hilangnya dia punya yakin dia dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi benda-benda ni jadi teladan pada kita lah jugalah, pada kita yang ada mata yang pandang, yang kena pula adik-adik yang masih muda ni. Benda ni jadikanlah, janganlah kita nak mencabar Allah SWT. So apa, kasih Allah ni memang cukup hebat.
Kita tak boleh bayangkan kasih Allah dengan kasih kita. Dengan kasih kita seorang seorang suami, seorang bapa, seorang anak seorang, beza dengan kasih Allah. Tengok macam mana kita tak boleh tengok Allah tak kembali kat muka bumi ni. Sebab apa tahu kalau dia balik kat muka bumi nanti? Jangan. Semua orang jadi takut. Jadi Ustaz, elok sangatlah sambung pada cerita tu pula. Benda-benda ni mungkin menjadi cerminan pada adik-adik kita yang di Abarakah, pada adik-adik di mana surah dan kat luar lah. Dan benda ni pula zaman sekarang ni semua yang melibatkan media sosial, yang baik, yang buruk, tak ada mana satu nak ikut. Kalau dulu kita nak dengar sesuatu yang baik, sesuatu yang nak diikut, macamnya sama ada kita ada forum perdana, ataupun kita dengar kuliah maghrib, kita dengar khutbah Jumaat, benda-benda itu yang akan disampaikan kita. Tapi sekarang nampak gayanya mimbar ataupun meja-meja kuliah ni kebanyakannya melalui media sosial. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu kita punya dakwah hari ni? Ya, menyambungkan kasih sayang untuk kita dapatkan dakwah tu, menyambungkan kasih sayang Rasulullah semua. Kalau dulu kita dengar melalui ini lah, forum perdana, melalui mimbar, melalui maghrib. Sebab tu hari ni kalau kita perhati tengok, medium yang paling mudah untuk melakukan dakwah, untuk menyebarkan kasih sayang tak lain tak bukan yang kita ada hari ni lah. Satu ketika dulu sebelum adanya Facebook, apa dulu kita dulu? MySpace. Apa lagi? Friendster. Ingat Friendster? Udah lebur semua ya. Jadi sekarang ni dah ada juga medium pengganti itu ada untuk kita menyebarkan kasih sayang kita hari ni. Walaupun kalau kita tanya siapakah yang bikin Facebook, kan? Mark Zuckerberg, kan? TikTok orang Amerika juga, Chinese American. Semuanya tak ada orang Islam. Walaupun ada juga. Kalau di Pakistan, kalau Abang Wahid tahu, dia orang punya Facebook. Apa ke nama saya dah lupa dah. Tapi guna dekat Pakistan je lah. Macam China lah, macam China. China sama juga. China WeChat dengan Telegram lah. Para hadirin rahmati Allah, dunia hari ni untuk kita luaskan dakwah itu luas. Sebab itu ambillah kesempatan yang ada dengan kemodenan yang ada. Kalau zaman Nabi SAW, kita kaitkan dengan peristiwa hijrah Rasul SAW, macam mana mereka menyebarkan kasih sayang. Nabi SAW bila masuk saja Madinah Al-Munawwarah, antara Nabi yang lebih lakukan, ini dipanggil manifesto Nabi, tema kemasukan Nabi dalam hijrah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini kerja Nabi ya. Afshus salam, itu pertama nak bagi kasih sayang. Sebarkan salam. Hari ini kita bagi salam semua kat semua. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah melambangkan, mengekspreskan rasa sayang yang luar biasa. Sebab apa? Dengan salam itu aslim taslam. Dengan Islam kamu selamat. Dengan memberi salam kamu sejahtera. Itu yang pertama, bagi salam. Yang kedua, at'imut ta'am, bagi makan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi. Nah, ini cara Nabi nak sebarkan kasih sayang. Waktu itu Nabi dah keluarkan manifesto. Yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada waktu malam ketika manusia sedang meroloh. Meroloh tahu? Orang Manjui tahu ke meroloh? Takkan orang Manjui tak tahu. 4 perkara ini yang Nabi sebut, bila lakukan 4 perkara ini, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga salam. Itu zaman itu. Bagaimana penyebaran kasih sayang itu disebarkan. Nabi tak membawa satu perkara yang kontradik dengan budaya. Walaupun orang Madinah ni dia ada budaya dia, tak sama macam orang Mekah. Ada budaya, orang Mekah lain, dia kasar. Ya, baik. Tengok masa orang Mekah sana. Kalau dia panggil teksi tu, haram.
suruh pergi Masjidil Haram. Dia tengking kan, haram pergi Masjidil Haram. Yang seorang lagi taksi kata Jeddah, haram Jeddah. Kita pun pelik pasal apa Arab ni kalau marah. Kita ingatkan Arab marah cakap haram Jeddah, tu yang balik tu haram Jeddah. Sebenarnya haram Jeddah tu asal usulnya haram dan Jeddah. Saya dah terkena Ustaz. Terkena dah? Pernah kena? Saya nak pergi Tadah awal tapi dah solat subuh azan dah. Dia tak bagi saya duduk dekat surau hotel tu. Dekat sofa. Dia marah, dia kata haram. Apa yang dia haram kan? Kena haram. Tapi kalau pergi nak dengar yang seronok sikit, pergi kat pasar kurma. Halal. Dia tak kata haram. Halal. Malaysia bagus. Jadi mana gambar Wahid tadi? Tu dia penyampaian kan, sumber penyampaian kasih sayang. Nabi bawa pada permulaan dakwah itu, pada ketika mula masuk Madinah itu kasih sayang. Menyebabkan semua Ansar dan Muhajirin pun rasa kasih sayang. Orang Ansar ni bila dengar Nabi menyampaikan tema kasih sayang tu, apa mereka tawarkan kepada Muhajirin? Contohnya Sa'ad bin Rabi'. Dia kata, "Ya Rasulullah, untuk maklumat kamu, orang yang paling kaya di Madinah ni adalah aku." Dia beritahu, dia isytihar. Ini isytihar harta lah. Untuk ahli-ahli parlimen kena isytihar harta. Orang yang paling kaya di Madinah ni adalah aku. Jadi, aku nak tawarkan kepada Muhajirin. Dia panggil orang yang pertama datang tu, dia kata, siapa orang Mekah yang kaya? Dia nak tengok siapa kaya antara dia dengan orang Mekah. Yang datang orang Mekah yang paling kaya ni namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang kaya. Kaya tu memang luar biasa. Dan dia kaya datang ke Madinah dalam keadaan dia tinggalkan kekayaan dia di Mekah. Sebab dia tahu, dia bawa idea, dia bawa pemikiran dia, dan dia boleh mencetuskan bisnes yang yang luar biasa, legasi yang hebat di Madinah. Dia datang ke Madinah, Sa'ad bin Rabi' kata, "Wahai Abdurrahman, aku boleh tawarkan kau, kalau kau nakkan rumah, aku bagi rumah. Kalau kau nakkan tanah di Madinah ini, aku bagi tanah. Malah kalau kau nak kahwin, aku boleh bagi isteriku setelah isteriku ditalakkan." Isteri dia paling cantik lah, isteri orang kaya, kan, datin-datin. Jadi kamu tengok yang mana kamu minat, aku talakkan dia, lepas habis iddah kau kahwin. Kalau kita dapat tahu orang itu mana rupanya ya. Oi, tanah bagi, itu bagi, bisnes bagi, khabar je nak apa? Nak saham banyak mana? Oi, jangan. Tapi Abdul Rahman ni dia bukan oportunis. Dia tak ambil peluang kat situ. Dia kata, aku tak perlukan semua yang kau tahu aku. Terima kasih saja wahai Sa'ad bin Rabi'. Terima kasih. Semoga Allah berkati keluarga engkau dan Allah berkati harta engkau. Tunjukkan kepada aku, ni orang hebat, perniaga yang hebat. Mana pasar yang paling besar di bumi Madinah ni? Masa itu bumi, dia tak panggil Madinah lah, Yathrib. Tunjukkan kepada aku mana pasar paling hebat. Kalau kita manjui, mana pasar paling hebat? Udah ruyuk dah ya? Kalau dia manjui? Bukan manjui. Manjui dah ruyuk lah. Dah ruyuk, terbakar. Dulu pasar malam tinggal. Itu je lah. Dulu Maidin lah kan. Jadi jalan masuk, kita jalan utama jalan masuk, jalan menteri apa masuk depan ni? Amore. Orang tempat dulu banyak pasar malam, bukan pasar malam, memang orang neganya. Tak ada ruyuk lah. Ruyuk juga. Tiga tongyang dia. Oh ya ke? Apa dia Amori? Seri Sanjung. Ceritanya, tapi ini dah orang kita lah. Di barat macam peniaga masuk ke Ipoh ni, dia tengok apa pasar yang paling Ion ni. Dulu tak Ion, tak panggil Ion dulu. Jajasko. Dia okey. Itulah idea Maidin. Kan, Datuk Maidin. Macam tu jugalah, dia tengok Jasko tu, dia nak buat macam tu. Padahal kedai dia kecil dulu, Terengganu dengan Kelantan, Kota Baru. Kecil je, tapi dia ada idea macam tu. Abdurrahman bin Auf, dia kata ditunjukkan oleh orang Madinah. Ini dia. Inilah Suqul Madinah. Kedudukan Suqul Madinah ni, kalau ibu ayah pergi ke Madinah, kedudukannya adalah di Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah tu, Masjid Abu Bakar, sampailah pergi ke tu tempat Abah Wahid duduk tinggal tu 2007. Movenpick. Itu pasar Madinah tu punya besar.
Itu kawasan dia. Jadi kata Abdul Rahman, satu hari nanti dia tengok siapa yang berniaga, orang Yahudi belaka. Tengok pula harga, semua harga Yahudi. Itu asal-usul harga Yahudi tu. Harga mahal-mahal belaka. Kata Abdul Rahman, satu masa nanti pasar ini akan dikuasai oleh orang Muhajirin dan Ansar. Orang Islam akan kuasai. Dia start dulu berniaga, dia lawan dulu dengan cara perniagaan orang Yahudi. Apa dia strategi dia? Strategi dia tengok orang Muhajirin yang datang ni ada kenderaan tak? Orang Ansar ada aset tak? Ada tak aset? Siapa yang kuasai lembaga air? Dia tengok dulu, rupanya orang Yahudi. Dia dah target dah. Lembaga air ni adalah logistik, orang Islam kena pegang. Tengok pula kebun-kebun yang subur. Kebun yang subur di Madinah ini adalah di kawasan Awali. Kalau kita pergi Quba, di bahagian tanah tinggi tu. Tengok siapa yang kuasai situ. Orang Yahudi juga yang pegang tanah-tanah subur ni. Jadi dia kata kebun-kebun ni juga adalah logistik, orang Islam kena kuasai. Ini Abdul Rahman dia pergi satu tempat. Akhirnya buat perniagaan, dan kita tahu perniagaan Abdul Rahman ni dia start dengan jualan kos dulu. Dia tengok siapa tak ada kenderaan, dia beli dulu dengan modal dia, dijual kepada orang Islam dengan harga kos saja. Dia ambil untung dengan aksesoris. Tali dia apa kan? Dia ambil aksesoris, dia buat untung. Tapi yang harga kos ni dia nak semua orang kita ni memiliki jentera. Ini pemikiran Mahathir dulu. Orang kita tak ada proton, tak ada kenderaan. Jadi orang kita dapat beli proton dengan harga yang amat rendah waktu itu. Jadi idea-idea ni dibuat oleh Abdul Rahman bin Auf, dan akhirnya selang beberapa tahun pasar itu orang Yahudi angkat tangan. Kita tahu kisah telaga dengan Sayyidina Osman. Orang Yahudi kata tak boleh lawan cara Sayyidina Osman, sebab Sayyidina Osman dia buat cara wakaf. Dia bukan hanya jual saja, orang Yahudi dia jual. Masa hari yang dijual tu harga tinggi. Mari Sayyidina Osman dia wakaf je. Orang Yahudi tak pernah terfikir adanya wakaf. Tapi Sayyidina Osman buat. Akhirnya surrender. Satu persatu loji-loji ini dikuasai oleh orang Islam. Dan kebun-kebun pun dibeli oleh Anas bin Malik, dibeli oleh Abdul Rahman bin Auf. Sehingga hari ini kebun tu masih ada bawah. Kalau saya buat berjalan jemaah-jemaah, saya akan tunjuk mana dia kebun Sayyidina Osman. Dan masih lagi kebun-kebun itu dana hasil tuaiannya masuk dalam Kementerian Wakaf Saudi ataupun Kementerian Pertanian, masuk lagi. Anas bin Malik kebunnya masih ada, hasilnya tu masih lagi masuk ke Kementerian Wakaf, Kementerian Pertanian. Hebat perniagaan para sahabat itu daripada dunia hingga membawa ke hari akhirat. Ini tuan-tuan dan mati Allah, kasih sayang yang dibina itu tadi terhasil daripada pertemuan daripada Ansar dan Muhajirin. Akhirnya terbentuknya Piagam Madinah, terbentuknya dihantarnya pasukan. Bila kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar pegang 3 tahun. Masuk Sayyidina Umar, dia dah hantar gubernur-gubernur. Zaman Nabi pun dah hantar gubernur lah. Tapi beberapa negara je, Yaman, kemudian di Iraq, ada beberapa tempat saja. Mari zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dakwah itu disampaikan melalui pertamanya surat, kan? Surat. Kemudian dihantar melalui utusan. Kemudian yang ketiga dihantar melalui gubernur. So gubernur-gubernur membentuk negara-negara, dan 2/3 dunia dikuasai oleh orang Islam. Sebab itu Islam tak boleh terhapus dalam peta dunia hari ini. Dan paling hebat, Israel bermati-matian dalam tempoh 3 tahun ni dia nak hapuskan terus. Kalau kita ingat sebelum berlakunya 7 Oktober, Tufanul Aqsa, Netanyahu dia dah pergi masuk ke UN, dia tunjuk peta. Dia kata orang Islam sudah ada di Mesir, sudah ada di Jordan, sudah ada di Lebanon, sudah ada, ditunjukkan negara-negara jiran. Dan diminta orang Palestin semua beralih ke sana. Dan peta ini, ditunjuk peta itu, peta apa? Palestin itu adalah peta Israel Raya. Dia dah sebut sebelum 7 Oktober. Sebab itu bila orang tanya kenapa Hamas ataupun Brigade Al-Qassam melancarkan serangan, kerana untuk menafikan usaha itu secepat mungkin. Sebab itu dapat pertahan berapa tahun dah tuan-tuan? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Masuk 7 Oktober ni 2 tahun dah. Dia tak boleh lenyapkan.
Dan paling hebat bila dalam Unggar baru ni, negara-negara kuasa besar juga selain daripada Amerika, Spain, kemudian Itali, kemudian South Africa, kemudian Spain lah, Malaysia, hampir berapa puluh, 70 lebih negara mengatakan kami mengiktiraf Palestin. Kenapa dia orang sebut itu? Nak menafikan kenyataan Netanyahu pada 2 tahun yang lepas. Sebab dia dah bermati-matian. Sebab itulah kenapa yang ramai tanya kenapa 7 Oktober Hamas melancarkan serangan itu, kerana untuk menafikan. Kalau tidak, habis. Walaupun kita dengar Trump menyebut kenyataan dia, kami akan bangunkan Aqsa. Selama mak bapak dia kan. Dia nak kami yang bangunkan, tak apa. Kami akan bangunkan. Tapi kenyataan itu hanya dipandang sepi saja oleh dunia. Negara kamu pun boleh hancur, boleh lebur kalau kamu memperapa-apakan 2.5 juta umat Islam yang berada di Gaza. Malah bukan 2.5 sekarang ni. Kejahatan Israel ini telah pun sampai ke West Bank. West Bank pun terkesan hari ini. Di West Bank bukannya semua orang Islam. Ada orang Kristian, ada orang Armenia, ada orang Jewish sendiri. Orang Jewish ini mereka juga pertahankan Aqsa. Mereka juga bersama dengan komuniti Islam. Saya alhamdulillah Ustaz Mat, abang ni Wahid, kita 4 kali grup kita dalam tempoh Covid ni kita masuk ke Aqsa. Tengok sendiri keadaan. Memang harmoni sebenarnya. Kalau di sekitar Jerusalem itu harmoni. Dalam 4 petak keluasan komplek Al-Aqsa itu ada komuniti Jewish, ada komuniti Armenia, ada komuniti Muslim, ada komuniti Kristian. Hidup aman. Dan mereka elok je. Tapi diganggu oleh siapa? Zionis la'natullahi alaihi. Sebab itu hari ini dunia memberikan tekanan. Dan kita percaya walaupun mereka kuat dari sudut ketenteraan dan sebagainya, tapi kita yakin dengan solidariti, sovereignty umat Islam yang ada pada hari ini, insya-Allah, dan umat dunia sebenarnya, umat dunia yang bukan Islam, non-Muslim pun bersama dengan orang Islam pada hari ini, yang cukup luar biasa. Inilah mesej dakwah kita, penyampaian kita. Dan negara kita antara negara yang disebut sebagai penyokong kuat, bukan isu umat Islam sejagat saja, isu terpencil di Gaza pun, isu yang kecil pun kita bersuara. Itu alhamdulillah daripada semua Perdana Menteri yang ada sebelum ini, termasuklah daripada Tun Mahathir sampailah kepada Ismail Sabri, Tun Mahyudin, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, semua kenyataan yang sama. Walaupun kita berbeza politik, dari sudut Islamnya, dari sudut keutuhannya, dari sudut sovereignty-nya, kita cukup utuh dan kukuh, satu nada dan satu suara. Madani. Mungkin itu juga adalah semua daripada kasih yang kita nampak tentang sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Apa yang dinakkan, kita nak menyatukan. Betul. Untuk jadikan semua sebagai umat yang terbilang, umat yang penuh dengan kasih sayang. Jadi itulah macam adik-adik yang ada kat Barakah kan, jangan duduk je kat dalam pusat tahfiz tu. Kalau boleh keluar dia, keluar jumpa dengan makcik-makcik, keliling-keliling rumah, perkenalan. Sebab kita bukannya lama di sini. Hari ni dia masuk umur form 1 kan, masuk daripada umur 13 tahun, cukup umur 17, 18 akan tinggalkan manja ini. Jadi takkan nak tinggalkan macam tu. Mesti nak ada, saya kena pakcik ni datang raya tu, pergi rumah imam kita ke, pergi rumah pengerusi ke. Dan itu adalah salah satu tabligh ataupun sifat yang Rasulullah buat juga. Sentiasa orang kata mengunjung sama-sama kita. Tapi bila Imam yang jawab tadi cerita pasal Uthman bin Auf yang terkaya tu, Abdul Rahman bin Auf, saya satu benda yang saya respect. Sebab apa saya ada dengar satu ceramah mengatakan dia kalau pergi luar kawasan musafir, dia kalau kita jamak, kita akan buat dua-dua. Dia tak ada. Orang yang hebat macam tu, orang kaya macam tu, orang yang sibuk macam tu, dia tetap buat, orang kata tamam jamak tamam. Jamak tamam. Empat. Kalau Isyak Maghrib 4-3. Tak tahu siapa menang satu kalah lah.
Kalau apa asal dengan Zuhur senilah 4-4. Hebat tak hebat dengan dia kan. Kalau kita jamak apa lagi 2-2 lah kan. Nak 4 rakaat laju je. Tapi orang yang hebat gitu Allah Ta'ala bagi dia macam-macam. Dia tak ambil kesempatan dia dan terus dengan cara dia tu kan. Tapi itu tak masalah apa ni Abang Wahid. Kalau contohnya kita nak buat jamak tamam boleh, jamak qasar. Tapi kalau qasar ni dalam hadis sebut apa nama, ia adalah sebagai satu hadiah. Hadiah. Maka ambillah untuk qasar. So dalam banyak sirah-sirah perjuangan ataupun sirah perjalanan Nabi SAW, bila pergi satu tempat ke satu tempat, yang lebih banyak tu jamak qasar lah. Jamak tamam ni bila mana berada di Mina. Dan peristiwa tu di Mina, dalam peristiwa haji ada berlakukan jamak tamam. Tapi dalam qasar, Kenapa? Sikit kenapa dekat Mina tu dia boleh sebatan? pertama ilahnya mungkin Nabi tak sebut, tapi kerana mungkin kedudukan Mina dan Mekah tu dekat. Tak lebih 2 merhala. Tak lebih 2 merhala. Jadi masa kita buat kat sana ni semua saya haji 4-4. Sebab tak lebih 2 merhala. Itu satu hujah. Tapi dan saya benda yang hebat lakukan yang banyak itu kan. Apa kita pun terkejut lah kan. Pada saya sebab zaman sekarang macam saya nak buat dua-dua tu tak terpadu. Sebab saya tahu hadiah, tapi saya ambil hadiah yang mana tau. Ambilkan hadiah, kita boleh jamakkan. Kita boleh tarik waktu depan pergi ke belakang atau waktu belakang pergi ke depan. Sebab sekarang macam saya pergi buat show, menyanyi lah, bukan kalau dulu dia menyampaikan dakwah lain. Dia punya, kalau bahasa sekarang vibe dia tu lah. Dia punya suasana tu. Itu pada saya kan. Jadi untuk terus kita masa tu berlalu ni kan, nampaknya adik-adik Selangor, okey adik-adik Selangor, jangan kita. Okey, soalan seterusnya, Rasulullah SAW tidak melihat perbezaan sebagai dinding pemisah, tetapi sebagai peluang untuk menyatukan hati. Jadi bagaimana Ustaz Rasulullah SAW menguruskan perbezaan dalam mempertahankan ukhuwah persaudaraan ummah? Adakah macam yang saya kata, adik-adik barakah, jangan duduk je kat dalam tu, keluar berkenalan dengan orang sekalian? Adakah macam tu? Ataupun sifat tabligh yang kita tengok, tabligh datang ke rumah, Assalamualaikum, malam ni datang masjid kita hadir. Adakah macam mana? Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa-masa yang dilantik saya tadi, satu hari dengan pada kejut dia, siap. Tak apalah, dia boleh balik, jangan risau. Siap nanti. Dia tak nak balik, tak. Pasal semua orang tahu dalam ini tu majlis ilmu kan ni. Kita bersama dengan para malaikat ni. Betul ya, dah ada tu risau. Okey. Siap, betul. Ada yang duduk atas bagu dia tu. Jangan lah, takut. Tapi ada biasa, kalau istimewa ilmu tu, sebab masa-masa datang dia jauh, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sampai ada makcik tu orang tergerusuk, aduh kesian, jatuh. Datang jauh, dekat itu 9 malam datang ke Mekah sampai pukul 3-4 pagi. Masuk kuliah Zuhar, memang tidur ni, gerusuk ni. Astagfirullahaladzim. Apa pun tuan-tuan dalam tadi sikit, ada benda yang sangat penting. Menguruskan perbezaan itu, begitulah sifat kebiasaan Rasulullah SAW. Pernah berlaku satu peristiwa, ringkas kisah macam mana Rasulullah uruskan. Satu hari saya dah buka Bilal bin Rabah, kemudian ada seorang sahabat lagi, Salman Al-Farisi. Dia ada 3. Satu lagi Ar-Rumi, siapa? Suhaib Ar-Rumi, sahabat dia. 3 sahabat ni tuan-tuan. Dia bukan orang Arab, dia orang luar. Tapi satu hari bila Muawiyah, Abu Sufyan datang ke Madinah nak tengok anak dia yang bersama dengan Rasulullah dan mulut Islam. Tiba-tiba 3 orang sahabat yang kata apa dalam satu hadis sebut, musuh Allah ni hidup lagi, pedang kita tak selesai lagi tugas nak bunuh musuh Allah ni. Tiba-tiba saya Abu Bakar dengar, saya Abu Bakar kata, jangan cakap macam tu. Dia ni orang lama Mekah, dia orang bangsawan, orang yang hebat. Kamu jangan cakap macam tu. Perkataan tu saya Abu Bakar rasa macam tak senang hati lah, sebab dia mengetepikan saudara se-Islam dia semata-mata nak memenangkan Abu Sufyan. Dia tuan-tuan dan rahmati Allah. Padahal Abu Sufyan ketika itu tak Islam ni.
Kemudian cerita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Wahai Sayyidina Abu Bakar, kalau perkataan kamu itu menyakiti saudara seiman kamu itu tadi, itu bermakna kamu juga telah menyakiti dan menyebabkan Allah marah pada kamu. Sayyidina Abu Bakar takut. Tengok ya macam mana Nabi kalau ikut tuan-tuan dan rahmati Allah, Rasulullah backup Sayyidina Abu Bakar, kawan rapat, iman lebih dulu daripada Bilal, iman dulu daripada sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah tetap backup siapa? Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi. Walaupun dia orang ni bukan orang dalam, tapi kerana mereka ini lebih mendahului iman daripada Abu Sufyan, lalu Rasulullah backup mereka. Itu cara Rasulullah menguruskan perbezaan, dan Rasulullah mendahulukan orang siapa yang lebih dahulu dalam keimanan. Kita kena ada kaedah seperti itu. Jaga sesama kita kerana keimanan itu lebih mahal daripada segala-galanya. Baik, tuan-tuan dan rahmatullah. Apa pelajaran dia sebenarnya? Yang kita duduk kat maju ni, apa yang kita nak belajar sebenarnya, tuan-tuan? Dalam satu hari Nabi pesan pada Anas bin Malik, wahai anakku. Anas bin Malik ni dia berkecil lagi khidmat pada Nabi. Kalau boleh, kalaulah kamu mampu, setiap hari yang berlalu, pagi dan petang, pastikan dalam hati kamu jangan ada ghisyun. Laisa fi qalbika ghisyun. Jangan ada sedikit pun perasaan benci, dendam, marah di kalangan kamu. Merendah-rendahkan, menghina, iri hati jangan ada. Kalau boleh, tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau mampulah, setiap hari jaga diri kita jangan pernah dendam dan iri hati dengan orang lain. Kerana apa? وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak sunnah yang sangat-sangat Nabi anjurkan kepada kita, tuan-tuan dan rahmat Allah, banyak. Tapi yang Nabi nak sangat kita amalkan apa dia, tuan-tuan dan rahmat, iaitu sunnah jangan benci pada orang, jangan dendam pada orang, jangan iri hati pada orang. Jaga saudara seiman kita. Macam kalau di Banjul ni, 9 tahun saya duduk ni, tuan pengurusi, tuan imam, di antara benda yang saya jumpa, masalah yang berlaku, yang saya rasa tak seronok bila saya dengar. Dulu waktu majlis kita tu ada, tuan-tuan perasan tak ada tempat putih rambut? Kat situ ada satu tukang gunting rambut foreigner daripada India. Dia bawa India Malaysia, India foreigner. Bila saya potong gunting rambut dengan dia, dia menggunakan bahasa lucah dengan saya. Dia tak tahu kita ni dari Ahmad. Dia tak kenal, tapi dia cerita benda lucah. Saya ni pantang, tuan-tuan, bila foreigner ada dekat kampung kita. Sebab apa? Saya akan tanya, saya akan siasat. Saya siasat apa? Saya tanya dulu. Benda yang pertama saya akan tanya, dah kahwin ke belum? Umur, saya tanya umur apa? 30. Ayah saya, kamu tak kahwin? Saya tak kahwin. Tapi kalau tak kahwin macam mana? Apa, saya ada awet 10. Astagfirullahaladzim, 10 awet. Saya tanya, siapa? Dekat maju ada 5. Dekat maju ada 5. Agak-agak yang 5 tu siapa yang tak maju? Dia cerita semua. Dia ambil teksi, dia ambil perempuan tu check in hotel. Orang negeri. Dia kata dalam meja ada seorang pekerja, ada seorang lagi isteri orang. Satu hari, tuan-tuan, saya cakap ni bahaya. Sebab tu foreigner yang ada dekat Maju ni, hati-hati, tuan-tuan. Jaga keluarga kita baik-baik. Saya tak boleh, saya sensitif. Ini kawan-kawan seiman kita, mereka ganggu, dia orang tak ada iman. Bila saya tanya kenapa kamu buat jadi, kenapa tak kahwin saja? Apalah, kita cakaplah kat Tuhan. Dia boleh cakap kat saya, kita cakap kat Tuhan, Tuhan tutup dah mata sikit. Dia ingat Tuhan tu ada mata. Bagilah peluang dekat saya nak menikmati. Astagfirullah. Satu hari, kalau tuan-tuan ingat balik ini, peristiwa ni dalam beberapa tahun yang lalu sebelum main di Tembakau, viral. Satu orang perempuan kita, dia hantar anak dia, lelaki dia norak dari sini. Dia norak dari sini.
Kemudian perempuan kita ni dia tak selesa, dia buat aduan, kena tangkap. Lepas peristiwa tu terbakar. Itu cerita. Itu satu kes. Saya sembang dengan satu cikgu berbangsa India, Ahmad Syed, satu orang cikgu non-Muslim juga. Dia jadi guru orang kurang upaya. Dia sembang dengan saya. Dia sembang apa tuan-tuan. Dia ada rumah sewa. Dia nak bagi sewa dekat kaum dia. Dia orang buat vandalism. Jadi dia sewa lah dekat anak-anak Melayu kita. Yang anak-anak Melayu kita ni bukan orang Ipoh. Orang ni dia orang datang dari satu Malaysia dia. Maksudnya dia negeri-negeri lain. Dia orang duduk kat rumah sewa. Dia orang belajar dekat universiti dekat Ipoh ni. Kemudian dia mengadu kepada saya, dia cerita, Ustaz, cuma satu benda yang saya tak berapa nak selesa, Ustaz. Walaupun saya bukan orang Islam, tapi saya tengok anak-anak Melayu. Kadang-kadang dalam rumah sewa tu ada 10 orang lelaki, 15 orang lelaki, dia orang kongsi nak jimat dah kononnya. Tapi masalahnya dia bawa orang perempuan masuk dalam rumah. Bila saya pergi buat mengadu kat masjid, masjid kata kena mengadu dekat Lembaga Agama dan negara tak ada tindakan. Ini pun kita kena ambil tindakan tuan-tuan. Takkan kita tak biar ini isu yang berlaku dalam kampung. Berapa banyak jenayah tu tak kira lagi kes dadah. Saudara seiman kita kena ada rasa sensitif, kena jaga ahli keluarga kita. Jangan ada seorang pun di kalangan ahli keluarga kita yang menjadi mangsa kita. Sebab tu saya pesan dekat masjid-masjid, bila saya ceramah saya pesan. Saya beritahu setiap masjid ahli keluarga yang ada, dia kena tahu berapa banyak rumah sewa yang ada dekat kawasan masjid. Bila ada anak-anak muda yang duduk di situ, kena pantau. Kena ada hubungan undang-undang ekonomi hidup. Kena ada hubungan yang baik dengan pemilik rumah-rumah sewa, supaya boleh ambil tindakan kalau berlaku apa-apa maksiat dan sebagainya. Kita ada kuasa, kita nak harapkan siapa lagi nak selamatkan ahli keluarga kita daripada jenayah-jenayah ni, tuan-tuan dalam Allah. Itu kita kena ambil perhatian tuan-tuan. Kes dadah saya ingat lagi. Saya yang semayangkan jenazah saudara kita tu, tuan-tuan dalam Allah. Bila dia lepak dekat taman tu kan, sekali saya fikir jom, dia tak tahu nak selamatkan diri, dia terjun dekat tasik tu. Rupanya tak pandai berenang. Astagfirullahaladzim. Lemah nanti. Tasik Barakah. Tasik Barakah. Meninggal. Dalam hati saya sedih, tuan-tuan. Aduh, kesian. Bangsa kita, seagama dengan kita, Allah uji begitu, Allah uji keluarga. Sedih. Tapi saya tak ada kuasa, saya orang luar. Saya tak boleh nak bertindak apa, tapi kita sayang, kita kesian bangsa kita, agama kita. Tapi khidmat saya yang terakhir, kebetulan dia meninggal dekat situ, keluarga dia pilih tempat tu solatkan jenazah. Sempatlah saya jadi imam untuk solatkan jenazah saudara kita. Yang dulu yang tuan-tuan ingat lorong mana, pasal dadah juga suami minta duit kat isteri tak bagi, dia bengang, dia marah, dia bakar rumah. Itu pun satu hal. Cuma kita nak selesaikan masalah kita ni, tuan-tuan. Yang Palestin itu satu bak, yang kat kampung kita ni satu bak. Besar ni tanggungjawab kita dalam bab ukhuwah ni, tuan-tuan. Bukan benda yang kecil. Saya bila ni Amirul, mana Amirul? Amirul, Belum nak balik dah. kau nak balik awal? Jangan balik. Dia mesej saya tak balas 3 hari solat hajat. Dia cakap, Ustaz, minta maaf, minta tolong surau kita ni semua orang tua. Kalau azan tu orang tidur balik, minta maaf, dia cakap. Yang saya pelik, tak mana Abang Wahid dengan yang sedap tu, tak mana, saya pun tak tahu. Rumah panggil. Masjid lain kot. Tak, betul sini. Kalau lain. Sini orang dah tua, Abang Wahid. Orang muda pelapis tak dah. Amirul mesej saya, dia cakap, Ustaz, kita orang muda minta pelajaran tapi kau boleh jadi imam, boleh jadi bila khidmat. Saya kata insyaAllah saya cuba tanya macam mana. Dalam kali kita pernah hantar pelajar tahfiz kita ke
ke masjid, ke surau untuk khidmat. Tapi tak boleh lama. Mereka terikat dengan pelajaran, waktu dan sebagainya. Dan kali saya kata, Kak Mirul, tak apalah. Aku ni, waktu aku tak tugas kat Al-Barakah jadi imam, tak apalah. Saat-saat sikit-sikit saya boleh dah datang. Tolong jadi bilal, jadi imam ke saya datang. Apalah, kita khidmat mana yang mampu. Sebab kita kesian tuan-tuan. Berapa ramai yang tak semua saudara seiman kita. Esok kalau dia orang mati, pandai pula datang ke surau ke masjid nak minta tolong mandikan jenazah, solatkan jenazah. Waktu hidup tak nak datang. Kita kesian. Ni barunya anak muda kita aksiden, muka hancur tu. Agak-agak kalau dia mati tu, siapa nak solatkan dia? Kalau daripada sekarang ada orang tak kawan dengan masjid, dengan surau, tak nak datang. Sebab saya kesian tu, kawan yang tengok lelaki apa, anak muda kita tu sudah hancur muka dia. Kesian. Toilet kat sini dekat. Hancur muka tu. Dia kata apa tuan-tuan? Muncak lah kau, muncak. Nak muncak, jangan muka dah hancur. Tuan-tuan tengok video tadi. Astagfirullahaladzim. Agak-agak kalau mati tu, nak minta tolong siapa? Kalau bukan orang masjid, orang surau. Sebab tu anak-anak muda datang masjid, datang surau. Pergi toilet mana? Sini ya? Kalau nak buat si Amirul tu merajuk, Toilet, tak tolong surau kita. Nanti. Oh, khabar sihat. Ya, ni boleh bagi-bagi. Dah bagi dah, okey. Merajuk, mengurusi, apa jadi imam. Semuanya maju. Agak-agak surau kita jadi apa? Ada siapa naik hidup. Yang sini pun kita kena tunjuk ukhuwah. Mana kita nak tolong? Ada hidup. Ada hidup. Apa yang hidup? Anak-anak. Anak-anak. Astagfirullahaladzim. Takkan kita nak biarkan anak-anak menghidupkan surau kita teruk, sungguh kita tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu untuk peringkat kita ni, kita hidupkanlah surau kita tuan-tuan dirahmati Allah. Ini kalau penuh macam ni, duduk kat surau kita penuh, seronok. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Seronok tuan-tuan dirahmati Allah. Lepas tu nak berniaga, nak buat urusan pun semua silakan. Tak ada masalah. Solat berapa minit je pun. Ini tanda ukhuwah kita tuan-tuan yang dirahmati. Apa pun saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput dan kita dapat meraihkan program kita bersama dengan Imam Muda Jabar, dengan Abang Wahid kita. Saya terfikir-fikir siapa nak jadi moderator. Tu saya teringat Abang Wahid. Saya yang cadang Kak Mirul. Mika Wijaya. Ya. Dia main dia betul. Tak tahu je. Amirul WhatsApp tu bapak tak tahu. Tak tahu lah. Tapi kerja Allah Ta'ala. Betul. Kerja Allah Ta'ala macam mana apa Dai cakap dia. Dai cakap tadi. Macam mana boleh datang ke sini. Ya. Azan pun tak tahu macam mana pula. Tapi sebab kuasa Allah Ta'ala. Kalau saya azan sedap, orang tidur bangun balik. Tapi insya-Allah kuasa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya Tapi subuh tak masuk lagi ni. panjang gitu tidur. Baiklah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Dai. Sebenarnya saya nak pesan apa? Tuan-tuan, kalau ada masalah macam kalau kita dekat kita sendiri dulu, macam mana masalah dulu nak selesai. Itu maksudnya bila saya baca hadis tadi. Dan kita ada pada kita kalau boleh sesama kita jangan ada rasa rusuh, dengki, iri hati, jatuh. Kalau kita bersifat ada tu, macam mana masalah-masalah yang saya sebutkan tadi selesai. Ya, orang nak buat jahat dengan anak kita. Kemudian apa tadi saya sebut tadi? Masalah imamnya tak ada, bilalnya tak ada siapa nak khidmat dan sebagainya. Ada banyak benda dari perkara yang perlu kita selesaikan daripada kita habiskan masa penuh kecil sama kita dengki sama kita jatuh pulau tak ada masalah sepatutnya. Jadi sebaik-baik sunnah yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita tuan-tuan dalam Allah, seperti mana yang Nabi kata, jangan ada sedikit pun dalam hati kamu daripada pagi sampailah ke petang, sampailah ke malam, sampailah esoknya ada sifat risyut, benci dari hati, dendam dan sebagainya. Allah. Itulah Ustaz. Masalah kita dalam Islam ini, dengan kita ada 4 mazhabnya yang berbeza-beza, dengan 4 pula gaya tarikat lain perangainya, gaya makrifat lain perangainya,
Geng hakikat lain perangainya. Geng syariat lain pula ni. Masing-masing. Benda tu memang satu benda yang kita kena hadap. Betul. Kita cabaran dia tu. Yang Allah Ta'ala memang dia jadikan kita ni untuk jadi bukan bahan ujian, tapi itulah dia yang kita kena. Kita tak ada dosa dengan pahala kan. Tapi saya suka macam Dai cerita tadi, sebab saya pengalaman saya di Mekah tadi, saya pergi satu masjid di Gua Surga, Gua Hira, saya dah lupa. Saya sempat solat dekat situ. Gua Hira. Gua Hira bawah ada surau kampung kan. Masjid kampung kan. Saya tengok ada satu budak tu, dia pegang radio. Surau masjid tak ada orang. Ketika dia duduk depan, dia dengar radio. Apa budak depan masjid dengar radio? Rupanya budak tu, dia nak tunggu masuknya waktu azan, masuk waktu solat. Bila masuk, dia dengar je orang azan kat radio tu, dia terus berlari ke mic, dia terus azan. Subhanallah. Kat sana punya berani. Itu yang saya minta kat tempat saya sendiri pun, di mana-mana jangan ada, kalau boleh kadang-kadang ada setengah surau ataupun masjid dekat dalam tu ada sekolah agama kan, budak sekolah agama rakyat kan. Apa salahnya cari 2-3 orang bertugas untuk solat zuhur ke solat waktu asar tu, waktu asar ni budak-budak masih ada kat dalam tu. Kadang-kadang ada apa Abang Wahid. Dia orang dia tanya nak jadi imam Bilal. Orang tak ada. Dan saya cakap birut-birut relax birut. Saya Abang Wahid, dia kecil. Jadi Bilal kat kampung saya, daripada 2 waktu dia hidup tuan-tuan. Surau tu, saya ingat di kampung saya, antara maghrib ni isyak saya hidup. Tapi saya kata tak boleh. Kita ada 5 waktu kena azan. Saya daripada kecil jadi Bilal, tak ada orang bayar. Hidup relax. Allah bagi rezeki. Tempat dia tu. Azan tuan-tuan. Hari-hari saya azan. Subuh, maghrib, isyak, daripada orang tak hidup kan waktu saya ingat tadi. Dia masalahnya bila tak ada elau tu lah masalah. tak, dia tu masalahnya. Elau tu satu hal. Lagi masalahnya yang kepala dia kat ni. Kamu budak-budak nak sibuk lah. Apa tu nak azan kamu nak ketik. Itu masalah. Cuba yang dua pemain peranan. Itu yang kata yang muda disayangi, yang tua dihormati. Benda tu kena ada. Jadi saya mohon sangat, mohonlah mungkin bermula pada surau Ihsaniyah ni. Agar kita mula pada sana, kita dah doa. Takkan tak ada apa haji-haji kat sini, makcik-makcik kat sini yang tak ada cucu, tak ada anak yang umur 10 tahun yang boleh didikkan benda. Itu Agak-agak kalau apa parlimen tak jadi Bilal, bagilah Cik Kia jadi Bilal. macam tu. Tak ada orang dah sangat. Lagi satu Ustaz, lagi satu trend zaman sekarang saya tengok apa tau. Lagi satu trend zaman sekarang yang saya tengok, budak-budak ni kes, budak-budak main kan. Dulu masa anak orang, kalau anak orang dia main dalam masjid, yang haji dia, wih anak siapa ni tadi? Bila zaman sekarang, cucu dia pula main, dia diam, dia tengok cucu dia mana. Dia mati, budak buat ni budak. Dia nak orang tak boleh cucu dia. Tapi dah jadi macam satu kemestian pula. Kadang budak tu umur ber 2-3 tahun, tak perlu lah bawa pada saya. Memang kita nak ajar dia ke masjid, tapi mengganggu. Dan bayang saya ada satu makmum kat Jumaat tempat makmum pula. Makmum saya jadi imam kan. Jumaat tempat saya tu, dia punya geramnya. Dia punya geramnya cucu ke kawan-kawan dia main kat situ, cucu kawan dia main kat situ. Habis dia bagi salam tak sempat istighfar. Aku nak cakap, jangan bawa budak. Punya marah. Itulah nak buat macam mana. Ada pula jadi macam tu. Ada pula mereka punya sunnah lah, mereka punya ni. Saya tu kadang fikir logik lah, fikir benda ni. Memang ada patutnya awak ada tengok keadaan budak ni. Mic pun macam dia tak suka. Jadi ni Iman Jabah, kita nak tutup lah sikit-sikit. 1 minit saja, 1 minit. Sikit je penutup 1 minit. Untuk kita ni kisah apa Rasulullah pembina orang masyarakat terpuji. Sikit penutup dia. Jadi sebagai penutupnya, melakhas, kita amalkanlah beberapa perkara yang Nabi SAW minta kita jauhkan. Antaranya jauhkan daripada perpecahan, jauhkan daripada berbasam muka. Elakkan benda tu dalam hidup kita kan. Kita kalau nak bergaduh ni mudah, sepedek. Kalau nak bergaduh sekejap je. Tak payah susah-susah, update je
satu status. Ramai lah mutuk yang suka, yang tak suka. Kalau nak suruh orang benci, sekejap je. Sebab hari ni orang lebih memilih untuk membenci daripada mencintai. Sedangkan Nabi bawa cinta tu dulu, kasih sayang tu dulu. Bila ada musuh nak lawan Islam, barulah Nabi tentang. Sebab itu kita bawa semangat tu tadi, semangat kesejahteraan, semangat kecintaan, semangat perpaduan, semangat elakkan permusuhan, ramaikan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja mukmin itu ikhwah, bersaudara. Kalau ada masalah, fa aslih, cepat-cepat. Kalau ada timbul salah faham, orang Ipoh kata misunderstanding. Salah faham. Jangan kita cakap belakang, terus tanya ke depan. Sebenarnya macam mana? Kan? Macam tu ke, macam ni ke? Terus. Supaya dianya tak berlanjutan. Itulah yang diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam Quran dan hadis, supaya kita ni menjadi kalbunyan, al-muslim lil muslim kalbunyan. Satu orang muslim dengan muslim yang lain, yashuddu ba'du ba'da, seperti mana bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. Dan Nabi bagi sebut tu, Nabi buat macam ni, wa syabbaka asabi'ahu. Nabi kata kuat macam ni. Itu tuan-tuan, kita tengok muka jiran kita, ahli karya kita, tengoklah dengan nilai persaudaraan itu, baru kita akan rasa seronok, kita akan rasa harmoni, insya-Allah. Itu daripada Imam Jabar, Imam Jabar. Sikit 1 minit penutup daripada Cik Minit. Ya. Tuan tidur tak lama, Ustaz. Please, minit, tak minit. Berapa hari lagi? Belum lagi. Boleh lepas sekarang. Berapa hari kita nak hidup tuan-tuan dalam hidup. Jadi target kita nak masuk syurga sama-sama. Semua nak masuk syurga tak? Saya tanya lagi sekali, semua nak masuk syurga? Tapi jangan habiskan masa kita untuk bermusuhan, untuk mengkeruhkan lagi keadaan. Sebab target kita adalah akhirat. Di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, ubah sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar hidup kita tidak kekesalan. Wallahu a'lam. Biar susah sedikit, biar susah sedikit, kerana Tuhan Untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan, ambillah ikhtibar kalau mahu sedar. Tak, masalah ni Imam Jabar punya suara macam Ibu. Saya dah masuk last, saya dah masuk 4-nya last. Lagu tu 4-nya last. Sebelum dapat susah, sebelum dapat susah, dia tak ingat beribadat sedekah amal jariah. Sesudah dapat susah, baru nak cari sejadah. Begitu lazim sifat manusia, hanya ingat Tuhan bila dia dalam kesusahan. Elakkan diri dari bersifat demikian. Tuhan tidak suruh kita ikut perangai syaitan. Itulah sedikit untuk hari ini bila kita forum perdana bertajuk Rasulullah Pembina Ukhuwah Masyarakat Terpuji di pekarangan surah Kisahnya Kampung Sungai Tapan Ipoh Perak. Yang pentingnya itulah, yang pentingnya sifat kasih sayang tu kena ada pada kita semua. Sebab apa? Sifat kasih sayang tu yang ada pada Rasulullah tu sendiri yang patut kita ikut, bukan saja kita contohi, kan? Dan siapa lagi nak jaga agama
agama kita, siapa lagi nak jaga bangsa kita, mereka kita. Dan saya selalu pesan kalau macam tempat saya di Masjid Al-Mutakin pada Putra tu, saya rasa seronok. Sebab apa? Anak Bilal berkhidmat di tempat di masjid tempat sini. Begitu juga lah adik-adik yang di Al-Barakah ni, kita mohon bukan saja belajar untuk akhirat, tapi untuk berkhidmat. tempat tinggal tu sini. Akan dapat jadi imam. Siapa akan datang nak baca doa selamat? Siapa akan datang nak baca tahlil? Macam apa ya Ustaz tadi cakap tadi. Siapa lagi? Yang inilah generasi akan datang. Nak agak yang ini. Tadi kita tadi. Tak, saya nak tanya Ustaz. Kalau kita nak baca ilmu, kita kena ambil wudu. Tak payah. Tak payah kan? Jadi keluarkan surah Al-Mulk kat dalam tu. Boleh tak malam kita buat rekod? Tak pernah buat doa, kita baca ilmu kat luar bawah kemah ni. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Haji-haji sebagainya boleh tak? Kita minta Amirul, ambil kat dalam tu ilmu punya, atau kata seratan dalam bawah. Ataupun masing-masing zaman sekarang ni ada handphone. Siapa yang ada handphone boleh keluarkan handphone. Kita ini saya pada kat rumah, saya cakap hari ni aku nak buat rekod lah. Betul. Cerai nak bawa Kelainan. ilmu dekat kita punya penutup malam ni Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada Haji Muhammad Mustafa Abdul Haji Muhammad Mustafa, pengerusi Masjid Abdul Rahman. Ada. Haji, terima kasih banyak Haji mata boleh baca di ilmu kan? Boleh. Minta Haji Muhammad Razali Marias, pengurusi surah Isanya. Terima kasih banyak Haji membenarkan kami 3 pada malam ini. Dan juga pada saya TS di Tan Sri apa tadi dia kata? TS apa? Teknologis Zarul Azwan Zainal Abidin selaku pengerusi Madani Manja Madani Manja. Dan juga terima kasih pada Puan Asna Sekretariat untuk Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dan juga Komiti Madani Manja Zon A menjemput kami. Sekiranya ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon kemaafan. Okey, dah ada sampai lah. Pada kita punya keratan ada. Bagi satu Kak Wahid. Ada orang kata, saya tak hafal. Saya tak hafal, tapi kenapa? Mana yang asal adik-adik Al-Barakah semua hafal kan? Siapa yang nak jadi kepala ni? Makan ni. Masuk. Siapa pun boleh lah. Okey. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم
وسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم Ada. Nak bertengok ke berduduk? Boleh? Okey, silakan Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam ini, pada malam yang penuh kebaikan dan keberkatan ini,
limpahilah kepada kami kesemuanya keampunan, kemaghfiratan daripada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, turunkanlah sakinah, mawaddah, warahmah kepada diri kami, kepada ahli keluarga kami, kepada jiran tetangga kami, kepada masyarakat kampung kami, khususnya kampung Manjoy ini ya Allah, kampung Sungai Tapah ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesemuanya kerahmatan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah penduduk kampung ini penduduk kampung yang beriman kepada-Mu ya Allah dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Dengannya ya Allah akan menjauhkan kami daripada bala, bencana, malapetaka ya Allah. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah anak kecil, rahmatilah warga tua, rahmatilah orang yang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Berkatilah setiap apa yang dilakukan ahli keluarga di dalam kampung Segugus, kampung Manjoy ini dan kampung Sungai Tapah ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami, ampunilah kami, datangkanlah keberkatan kepada kami. Berkatilah setiap tindakan yang kami lakukan, khususnya penganjur pada hari ini ya Allah, penganjur daripada perkampungan Madani, daripada sekretariat wanita dan daripada surau dan juga penduduk setempat. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ampunilah kami, berkatilah kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Imam Jaafar sekali lagi. Terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih juga kepada adik-adik Al-Barakah. Suara adik Al-Barakah sangat. Terima kasih banyak adik-adik Barakah. Terus berada kat sini. Diorang takut baca Ustaz Ahmad ni kot. Tak ada. Diorang suka dengan follow kita. Terima kasih Tuan Hakim pengerusi masjid, pengerusi surau. Terima kasih Tuan Azul, Tuan Sekretariat. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada akak-akak, makcik-makcik semua, para jemaah surau Ihsaniyah ni. Semoga majlis kita malam ni diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Abdul Wahid Muhammad mengucapkan terima kasih jemput saya pada malam ini. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon maaf banyak semua ya. Dan jangan kita ada dalam TikTok kan? Ada Facebook kan kita dah test ni. Okey, jumpa lagi semua. Boleh tengok siaran ulangan untuk forum perdana di Surau Ihsaniyah dekat live Facebook kita. Ada ulangan nanti. InsyaAllah semua yang mana kat sini kalau nak tengok ulangan, tengok di Facebook apa ni? Apa nama Facebook dia? Oh, Imam Muda Jabar punya. Okey. Bayarlah ni pergi. Jumpa lagi kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Bacaan iman, doa iman tadi, yang sakit disihatkan, yang susah dipermudahkan. Sebelum kita jumpa lagi, salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hadirin yang dirahmati Allah.